salaman, kita sambut sekeluarga. Tahun itu tahun yang paling bahagia untuk Nek Yang dan Tok Yang. Sebab kita dapat timang satu-satunya hadiah yang bermakna. Fitri. Tepat tu tahu. Tiap-tiap tahun kan, Nek Yang mesti nak hidupkan tradisi Tok Yang. Walaupun Tok Yang dah tak ada. Kalau Tok Yang ada Tok Ali dan Papa Syawal, sekarang Nek Yang ada Fitri kan? Sayang Nek Yang. Allah, Nek Yang pun sayang Fitri. Nek, Fitri, mari makan. Banyaknya lauk. Ada rendang medium rare. Ada lodeh carbonara. Nampak tu? Ayam merah masak fondue. Mak, yang ketupat 3,000 biji yang Ali anyam dalam masa separuh jam tu mana, Mak? 3,000 setengah jam. Ada. Mak dah sedekahkan. Mak Pada jiran-jiran dan teman-teman. Oh, iyalah. Memang Ali anyam untuk kasih teman-teman dan jiran-jiran apa, Mak? Tak apa. Sambal goreng Tok Yang. Inilah. Itu ada juga tu. Ini special tau untuk Fitri. Mak. Tima pun ada ni. Tima masak rendang pulih. Apa yang sakit nak tunggu sampai pulih? Chicken ayam. Cakap ayam aja lah. Pulih. Awak ni saya nak cakap bahasa Fransai. Tak boleh? I pun masak. I masak daging wagyu merah. Wagyu? Apa tu? Daging wagyu merah. Oh, Wagyu. Wah, macam seronoknya. Macam-macam hidangan yang ada. Dan berwarna-warni. Cakap pasal warna-warni, Fitri, Papa kalau boleh nak kita pakai sedondon. Kalau boleh bukan untuk hari ni je. Sampai bila-bila, hari-hari lah kalau boleh, okey? Aduh, Wan. Amboi, bila Papa cakap bahasa Melayu, you nak don't want. Fitri, what makes you think that I take that as your answer? Dah start. Stand by. At your age, I was unequivocally obligated to heed every directive imparted by this man right here, your grandfather. Dah muka je Mak Saleh, tu pun tak faham. Apa yang kau hina aku sangat ni tadi? Apa kau cakap? Tak ada ya. Maksud Syawal. Masa Syawal umur Fitri kan, semua apa yang ayah cakap, Syawal ikut je. Sudahlah, cakap Melayu sudah. Nak cakap orang putih semua. Nama kau tu Syawal bin Ali. Dia dah kecoh-kecoh macam gini kan. Ali rasa macam teringat bapak. Kalau dia ada, mesti dia kecoh kan, Mak? Dahlah, awak ni jangan sedih-sedih. Ini kan hari raya mana boleh sedih. Saya ada sedih. Awak tu sedih lebih daripada saya. Tapi saya tak sabarlah nak uruskan perjumpaan hari raya hujung minggu nanti untuk penduduk kampung Lorong Jodoh tu. Mesti diorang rindu dengan bapak, Pak. Kita boleh jumpa kawan lama bapak kau. Farid kau jemput tak? Mak ni asyik Farid. Mentang-mentang bapak dah tak ada lagi ni. Kau ingat mak kau ni tak laku ke? Tak adalah, Mak. Mungkin kita dapat jumpa dengan cucu cicit orang kampung lah, kan? Lagipun yang penting Ali dah dapat 20 orang sertai PAK tahun ni. Tok. Fitri nak join sekali boleh? Apa pula tak boleh? Boleh lah. Fitri pandai ke anyam ketupat? Ini Cicit Nordin lah. Nanti dia yang akan juara PAK. Betul tu Nek Yang. Wah, seronoknya. Ini Baru Raya.